Ramai dari kita suka bercakap tentang ummah, tentang syiar, tentang masa depan Islam. Tapi bila bercakap soal pendidikan anak-anak bagi umat ini, tiba-tiba semua menjadi senyap. Padahal musuh paling besar untuk umat Islam ini bukanlah senjata, tetapi kebodohan. Kerana tanpa ilmu, akidah boleh tergelincir. Ibadah menjadi ritual yang kosong dan generasi akan hilang pegangan. Ini adalah realiti. Ada ribuan anak-anak umat Islam yang terpaksa membesar tanpa sekolah, tanpa guru agama, tanpa Quran dan tanpa bimbingan asas tentang Tuhan mereka. Bukan kerana mereka tidak mahu, tetapi kerana kemiskinan memaksa ibu bapa memilih antara makanan dan ilmu. Dan selalunya, makanan yang lebih utama, ilmu akan kalah. Sementara kita di kota-kota, anak-anak kita sentiasa bersekolah penuh. Ada tuition, ada gadget, ada wifi, ada pilihan. Tapi anak-anak ini, mereka hanya ada satu harapan. Ummah tidak melepaskan mereka. Ummah tidak melupakan mereka. Allah tidak hina orang miskin, tetapi manusia yang membiarkan kesempitan memutuskan mereka dari ilmu. Itulah penghinaan yang sebenar. Melalui dana pendidikan ummah, kita bukan sekadar bayar yuran sekolah, kita sedang selamatkan akidah anak-anak ini. Agama mereka, maruah mereka dan masa depan mereka. Kalau kita tidak bantu, jangan terkejut bila 10 ataupun 20 tahun lagi, generasi ini akan menjadi generasi yang rosak, hilang arah dan akhirnya menjadi beban kepada ummah yang sama. Dan ketika itu, kita tidak boleh berkata, aku tidak tahu. Kerana hari ini, Allah sudah perlihatkan realitinya di depan mata. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan soal nak sedekah ataupun tidak. Ini soal tanggungjawab di dalam agama. Soal amanah terhadap masa depan ummah. Dan soal menjawab di hadapan Allah nanti, apakah yang kamu buat untuk generasi selepas kamu? Kita tidak diminta untuk membina dunia. Kita hanya diminta untuk membuka pintu ilmu. Hidupkan nafas risalah, warisan Nabawi membina umat.